Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini sangat bertuah sebab apa? Sebab kita akan menelusuri satu perjalanan yang sangat istimewa, bukan sekadar kisah pembangunan tapi kisah jiwa dan harapan daripada sebuah daerah yang pernah kita gelar sunyi, terpencil, tapi hari ini Jeli bukan lagi daerah dipandang sepi. Dan bersama kita pada hari ini, di kiri saya merupakan insan yang sangat hebat yang terlibat dalam semua transformasi di Jeli Kelantan. Saya kenalkan Datuk Seri Mustafa bin Muhammad atau mesra kita panggil Tok Pa. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk sihat Datuk? Macam mana perjalanan daripada KB ke Jeli hari ini? Okey? Suasananya ataupun lalu lintasnya lancar, tidak ada masalah kerana sudah di luar waktu puncak lah. Betul. Dan mungkin tak terlambat lagi nak ucapkan selamat Hari Raya Datuk. Selamat Hari Raya kepada Nik Anim dan seluruh pengarah Razabri dan seluruh warga Politeknik Jeli dan seluruh Malaysia. Okay. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kita ada saya dua lagi. Betul Datuk. Kita masih sempat lagi nak beraya. Dan mungkin untuk memberikan impak santai untuk hari ini, saya nak minta izin Datuk lah, saya nak panggil Tok Pa boleh ke? Sepanjang. Okey, boleh. Satu nama yang lain. Satu nama, betul. Satu nama yang tidak asing lagi dalam daerah Jeli. Okey, dan kita nak main satu game Datuk untuk panaskan enjin Tok Pa hari ini. Saya bagi dua pilihan pada Tok Pa. Tok Pa, nama game ni game laju-laju. Game apa tu? Laju, cakap laju. Okey, kita mulakan. Nasi dagang, nasi kerabu. Nasi dagang, nasi kerabu, ya. Antara dua tu mana yang Tok Pa pilih? Nasi dagang. Nasi dagang. Kalau teh ais, kopi ais. Teh ais. Tapi umumnya saya tak suka ais lah. Oh, okey. Kalau saya katakan Jeli 2004 ataupun Jeli 2024? 2004. Okey, cukup untuk game kita hari ini. Jadi jom kita dengarkan ataupun kita menelusuri bagaimana impian kecil menjadi satu simbol harapan. Dan untuk pengetahuan Tok Pa dan kita semua, kita berada dalam dua platform iaitu Facebook dan juga TikTok. Dan saya minta untuk semua view dekat TikTok semua tu untuk tekan laju, tekan like. Kita nak lagi laju view sebab saya rasakan hari ini perkongsian yang saya rasa cukup istimewa. Anim cakap pun laju. Betul. Dan kita nak pastikan ramai yang dapat impact daripada perkongsian ini. Dan Tok Pa, kita orang kata kan, kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kita nak kenali individu bernama Datuk Seri Mustafa bin Muhammad ini. Bagaimanakah permulaan Tok Pa terlibat dalam bidang politik? Kita tahu Tok Pa belajar dekat luar negara dulu, dekat Melbourne, Australia dan juga Boston University, Amerika Syarikat. Balik semula ke Malaysia, Tok Pa kerja dekat Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu bagaimana permulaan Tok Pa terdetik untuk ceburkan diri dalam bidang politik? Silakan Tok Pa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya terima kasih kepada Saudara Zamri, pengarah dan seluruh warga Politeknik Jeli kerana menjemput saya untuk bersama dalam podcast dan juga Polifest pada hari ini. Saya tahun lepas ada sekali datang ke sini. Tahun ini kali pertama lah masuk ke Politeknik. Terima kasih memberi peluang kepada saya untuk kemaskini maklumat tentang Politeknik dan Politeknik Jeli. Asal-usul kita tarikh lahir lah kan. Betul. Saya dilahirkan pada tahun 50. Mana tahun ni usia saya 75 tahun. Tapi nampak muda lagi. Tok Pa tak nampak apa 70 tu. Atas pujian tersebut. Saya pertama bertugas sebagai penjawat awam di Kementerian Kewangan. Saya mula berminat politik ni kerana saya bertugas dengan masa tu bekas Menteri Kewangan masa itulah. Jadi bila bertugas dengan orang politik ni, maka kita beransur-ansur berminat dalam bidang ini. Itu permulaannya. Jadi saya nampak orang politik ni boleh membantu untuk menyelesaikan masalah dengan pantas. Cara lain mungkin lambat sikit. Itu antara yang mendorong saya untuk terlibat dalam bidang politik. Dan saya 13 tahun sebagai penjawat awam, 13, dan 36 tahun sebagai ahli politik sebelum masa. Saya mula politik sebelum masa tahun 87. Jadi saya berkhidmat untuk negara 49 tahun dan saya sudah pensiun sepenuhnya daripada semua kegiatan politik pada bulan Ogos 2023, hampir 2 tahun lah. Dah tak ada politik lagi. Sekarang ni saya tumpu waktu saya untuk beramal ibadat, keluarga, untuk mendengar, untuk belajar, kadang-kadang jemput
ceramah. Podcast hanya jarang. Saya kurang minat setakat ni podcast. Tak tahu lah selepas ni mungkin terdorong. Yang baru betul. Ya, tapi setakat ini ini mungkin kali pertama saya terlibat dalam podcast. Jadi saya banyak terlibat dalam sesi-sesi perkongsian sejarah perjalanan hidup saya. Saya banyak di universiti lah. Universiti Melaya, UKM, Sunway, USSI. Hari ini Politeknik, Alhamdulillah. Betul. Dan saya terima kasih kepada Menteri Pendidikan Tinggi kerana saya adalah salah seorang ahli jawatan kuasa penasihat. Syukurlah. Terima kasih kepada Yang Hormat Menteri Pendidikan Tinggi kerana menjemput saya untuk memberi sedikit sebanyak input berkaitan Alur 7. Betul. Dan pendidikan tinggi ini dapat saya kerana saya pernah menjadi Menteri Pendidikan Tinggi. Betul. Dulu dipanggil pengajian, sekarang pendidikan. Betul. Jadi untuk makluman semua, saya di 6 kementerian semua sekali. Betul. 6 kewangan, unit perancang ekonomi, pertanian pun ada. Ya, betul. Ya. Lepas tu perdagangan yang paling lama, perdagangan terpaksa industri. Itu paling dalam 9 tahun. 9 tahun. Jadi Alhamdulillah saya bersyukur diberi peluang untuk berkhidmat kepada negara 49 tahun, 13 sebagai penjawat awam dan 36 tahun sebagai sekarang dah pencen. Makan tidur lebih kurang. Tidak. Kita masih lagi memerlukan ilham ataupun buah fikiran Tok Pa sendiri. Kita bawa kepada yang politik, yang Dr. Pa selama Wakil Rakyat tu, kenapa dalam banyak pilihan Tok Pa memilih jeli sebagai, saya boleh katakan tadi Tok Pa kata untuk membantu. Kita petik balik ke Tok Pa untuk membantu, dan kenapa Tok Pa memilih jeli sebagai salah satu platform untuk Tok Pa kembangkan lagi bakat Tok Pa Siti Ilham di sini. Dalam politik ni ada yang kita boleh pilih, ada tak boleh pilih. Ya, betul. Tempat berkhidmat ni sebenarnya masa tu Tun Mahathir Perdana Menteri mengarahkan saya. Saya orang Bacok. Jadi dia arahkan untuk datang ke Jeli. Jadi itulah sejarah permulaan 94. 94. Jadi ini tahun 2025, sudah 31 tahun. Jadi bila saya menjadi ahli parlimen, saya masuk politik sebagai sesiapa politik, tapi dilantik sebagai ahli Dewan Negara, senator. Tahun 91. Jadi 91 saya sudah wakil rakyat lah. Tapi wakil rakyat pintu belakang, seorang senator. Jadi Timbalan Menteri Kewangan situ. 94 saya datang sini, saya Timbalan Menteri Kewangan. Dan masa itu senator, dan 95 pilihan raya pertama, bulan Mei tahun 95, dan saya menang dengan majoriti tipis lah, 592 undi saja. Jadi itu tak ada pilihan. Tun Mahathir arah saya datang ke sini, saya kerja kuat dan menang pilihan raya, dan dilantik menteri. Jawatan menteri pertama ialah menteri usahawan. Saya menteri usahawan pertama di Malaysia. Tugas saya marah kuasa saya lah. Aku usahawanan 95 Saya telah, itu jawatan pertama. Jadi apabila menjadi ahli parlimen dan menteri, sudah pasti kewajipannya untuk memberi khidmat terbaik kepada masyarakat Jeli. Dan dalam tempoh 30 tahun tu memanglah saya bertungku lumus turun rumah, naik rumah Jadi maknanya orang kata saya punya footprint ataupun jejak saya kata-kata adalah politeknik pun ada, universiti, jalan ke masjid ke, sekolah. Jadi Alhamdulillah lah, saya lalu saja daripada mula-mula kawasan Parlimen ini sampai ke sini ada jejak saya lah. Betul. Mana-mana kita kena ada jejak Tok Pa di situ. Alhamdulillah. Kalau Tok Pa boleh ingat, apa antara projek pertama yang Tok Pa bawa waktu Tok Pa mula-mula jadi wakil rakyat dekat Jeli tu? Antara sebelum saya yang pertama di sini ialah Giat Mara. Giat Mara di Kampung Rahmat. Kampung Rahmat. Sekarang dipindah di Gemang. Mula-mula sewa tempat tu. Itu antara pertama. Saya masa tu Timbalan Menteri Kewangan, pengarah Giat Mara Malaysia, datang pejabat saya menyatakan beliau nak tubuh sebuah pusat Giat Mara. Itu kecil-kecilan tetapi cukup bermakna kepada saya. Tapi yang impak paling besar ialah MRSM. MRSM itu masa itu saya Menteri Kewangan 2, Menteri Usahawan, perancangan dibuat kan. Jadi saya masih ingat lagi apabila diadakan
upacara pecah tanah oleh Allahyarham Pak Lah, Perdana Menteri masa tu. Masa tu masih dari Timbalan Perdana Menteri. Tun Pak Lah Allahyarham, TPM datang ke sini. Hari itu kita potong sebelah Kuala Lembu. 10 ekor tak apa. Trafik jam hampir 10 km. Sejarah jeli. Itu yang saya masih segar ingatan saya. Dan masa itu Allahyarham Tan Sri Mat Yaakob mantan Menteri Besar. Oleh kerana beliau telah trafik jam terlalu tinggi, teruk ini, ya betul, maka terpaksa menunggang, diambil oleh seorang kampung untuk membonceng motosikal untuk cepat sampai di Gemang, ada perasmian. Jadi itu merupakan satu peristiwa yang sukar dilupai kerana mungkin itu perhimpunan yang paling besar di Jeli pada ketika itulah. Sekarang pun mungkin sukar untuk ditandingi. Betul. Mungkin kalau kita nak balik mungkin sukar. Naik motor untuk datang dan pergi. Betapa pemimpin itu sebenarnya sangat janji dia boleh jumpa rakyat. Tapi yang paling impak sudah pasti ialah UMK dan Politeknik dan College Community. Kerana UMK ni dekat hati saya, dilaksanakan semasa saya jadi Menteri Pengajian Tinggi. Saya buat keputusan supaya UMK ada 3 kampus. Kampus sementara Taman Bendahara Bukan kampus tetap di Bacok, dan ketiga di Jeli. Jeli kerana saya di Parlimen. Nampak kat situ. Nampak orang Jeli. Sekarang ada taman perumahan. Dulu tak ada taman perumahan. Ada Kipaya, Muyabah, banyak taman perumahan. Banyak dah. Ada lebih 10 lah, kecil-kecil lah, tapi ada taman perumahan. Sebelum tu tak ada taman perumahan. Ya, betul Tok Pa. Dah Tok Pa masuk kepada bahagian pendidikan ni, kita pun tahu 3 elemen yang Tok Pa fokuskan ketika Tok Pa menjadi wakil rakyat. Pertama adalah pendidikan, kedua adalah pertanian, dan ketiga adalah pelancongan. Okey, ketiga ini dia memang ada, kita panggil kesinambungan lah kan, tapi apa yang potensi yang ada, faktor yang lagi Tok Pa rasa 3 hub ni boleh membantu ekonomi rakyat Jeli? Pendidikan ini hasrat saya untuk jadikan Jeli sebagai hub pendidikan. Ada universiti, ada politeknik, ada college community, ada MRSM, sekolah sains dan sekolah-sekolah biasa. Dengan adanya UMK dan politeknik ada 1,000 lebih pelajar, UMK 4,000 lebih pelajar. Jadi 5-6,000 itu menjadi pemakin kepada kemajuan Jeli. Dengan ada politeknik dan universiti, ada pensyarah, ada dengan sokongan dari pelajar. Pendidikan 2. Yang pertama, ilmu. Kita dapat belajar, anak-anak kita. Yang kedua ialah pemakin pada kemajuan ekonomi. Pertanian ni, Jeli ni saya pernah jadi Menteri Pertanian. Jadi pertanian ni pentinglah, asas bagi Kelantan ni masih ada pertanian. Kita masih belum berjaya sepenuhnya. Kita ada padi, ada ternakan lembu. Kita nak jadi Kelantan sebagai satu negeri pertanian yang kita panggil. Food basket saya katakan. Jadi pertanian ni pentinglah sekarang ni kita bercakap tentang keterjaminan makanan. Jadi isu utamanya ialah kita belum mengeluarkan makanan dalam jumlah yang cukup untuk menampung keperluan rakyat. Padi, beras umpamanya satu isu penting. Lembu. Saya masa jadi Menteri Pendidikan Tinggi, waktusan kita ada satu fakulti veterinar di UPN. Saya waktusan untuk ditubuhkan fakulti kedua, iaitu UMK. Malangnya tak ada jilah di Bacok. Tujuan kita ialah yang pertama, bidang veterinar ini penting kerana permintaan menambah. Yang kedua, untuk menjadikan fakulti ini sebagai pemangkin kemajuan industri ternakan di Kelantan. Saya rasa itu belum tercapai lagi. Jadi cabaran kita ialah dalam konteks pertanian, keterjaminan makanan ialah untuk meningkatkan pengeluaran lembu dan daging. Dan sudah pasti dalam konteks Politeknik Jeli kita ada aquaculture, agrotech. Agrotech ni satu perkara yang penting. Kita tak mahu lagi cara tradisional. Sekarang kita cakap tentang smart farming. 2 bulan lepas saya ke Universiti Putra, saya pergi ke MDEC, dan saya juga ke Kementerian Pertanian untuk bincang tentang smart agriculture. Bagaimana kita boleh bangunkan lagi teknologi. Kalaupun ada teknologi tetapi mungkin belum disebarluaskan. Belum diterima pakai oleh petani. Jadi dulu kita tanam dalam bentuk konvensional, ternak udang ke ikan ke padi. Sekarang ni macam-macam keadaan baru lah. Ada AI sekarang. Jadi ini satu perkara yang penting.
dan banyak negara lah, China umpamanya, petaninya sudah pun moden ya. Walaupun China penduduknya ramai 1.4 bilion, tapi sebahagian besar keperluan makanan dapat dipenuhi daripada pengeluaran tempatan. Betul. Jadi pertanian penting. Yang ketiga, jeli ni pelancongan, ada potensi. Tahun lepas saya bawa Pangsa Bersatu datang ke Jeli. Ke Jeli? Ke Jeli, wakil di Kuala Lumpur lah. Nama baru saya bercakap ni dengan pegawai wanita Fiza kan, untuk kita melihat kepada potensi Jeli. Khususnya daripada segi pengurusan, kebersihan. Masalah di sini di Jeli ni kita ada Kashmir, ada Lata Terbu, Lata Janggut, Lubuk Mongo, banyak kawasan-kawasan lalang ya. Lalang mungkin berjaya, tetapi umumnya tidak ada satu sistem pengurusan yang mantap untuk pastikan bahawa kawasan-kawasan pelancongan ini kebersihan dijaga, tempat letak kereta ya. Jadi kena ada pengurusan yang mantap, yang cekap. Kalau tidak nanti mungkin dia datang sekali dia dah betul dia nak maintain itu betul. Jadi itulah. Jadi ini 3 perkara. Pendidikan alhamdulillah kita dah ada hub, sudah pasti kita kena mantapkan lagi, kerana bukan saja membolehkan kita menimba ilmu, tetapi jadi pembangkit bangunan. Kalau tengok di Malaysia ni, Sintu ada Universiti Utara, Perlis ada UNIMAP, ada UiTM, Bangi ada UKM, Skudai ada UTM. Jadi kesemua bandar-bandar saya sebut tadi merupakan bandar-bandar yang pembangkitnya ialah universiti. Dan sebenarnya UMK di Kelantan ni 3 tempat, Bacok ataupun Bendahara, Jeli. Tiga kampus ini menyumbang kepada kemajuan ekonomi. Dan pertanian satu bidang yang penting yang kita masih belum berjaya sepenuhnya. Inilah Politeknik Jeli ada peranan penting. Kerana kalau tak salah saya, kalau ikut dasar kita nak mengimbangi ikan air tawar ni dengan ikan daripada laut ni 50-50. Kita belum sampai situ lagi ya. Pengeluaran ikan tilapia ke haruan keli belum mencapai tahap yang dihasratkan, peluang cukup besar. Dan kalau aquaculture sekarang ni satu bidang yang penting, dan pelancongan potensi cukup besar kerana kita ada bukit. Jeli ni satu masa berapa tahun, 3-4 tahun, bandar sejahtera, paling sejahtera di Malaysia. Nombor 1. Hijaunya, bersihnya, cantiknya, potensi cukup baik. Masih belum dimaksimumkan lagi potensinya. Jadi senampak peluang yang baik untuk masyarakat Jeli memperoleh pendapatan tambahan, ya, homestay ke hotel ke. Yang penting pengurusan tadi, kebersihan tadi. Betul, kebersihan. Maknanya keselamatan juga. Umpamanya kita 1-2 sekali setahun ada kemalangan di tempat perkelahan, jadi jenama. Jadi sekarang ni Jeli semakin menonjol namanya, tetapi kita belum sampai ke tahap yang tapi ke arah tu lah kan Tok Pakan, insya-Allah. Tapi itu perlu kita gembeling kerjasama antara kita lah. Ya, betul-betul, dan juga masyarakat. Betul, kita tak nak orang datang sekali, betul dah serik dah. Kita nak datang berkali-kali supaya dia boleh sebar luaskan lagi, keseronokan pengalaman di Jeli. Satu lagi saya nak ceritakan mengenai pembangunan usahawan di sini ya. Kita ada beberapa syarikat, beberapa tokoh perniagaan saya sebutlah ya, bukan saya berpihak pada mereka. Ani Jangok Pizza, Aliza Bakery, Amalina, ada beberapa orang kontraktor yang berjaya dalam bidang pembinaan. Saya berbangga kerana setengah-setengah itu nama mereka cukup menonjol. Jadi ini semua menjadi kenyataan kerana adanya pembangunan, adanya pendidikan, adanya infrastruktur, dan lokasi kita Jeli ni strategik kerana di tepi laluan utama Timur Barat. Jadi saya berbanggalah kalau kita datang ke Great. Antara bangunan pertama kita lihat ialah quarters Regiment Sempadan Kedua di Batu Belintang. Betul. Dah tersegam. Itu bangunan itu sudah didiami mungkin dah 2 tahun. Ada lebih 100 keluarga situ. Dan 10 km lepas itu IPD baru. Lepas itu Politeknik, UMK. Jadi semuanya ni adalah di sebelah Lebuh Raya Timur Barat. Ini penting. Kalau dulunya kampung, rumah biasa, alhamdulillah kita dapat melihat
kemajuan. Saya nak cerita, umpamanya dulu Jeli belum ada traffic light, belum pernah ada traffic light. Traffic light pun belum lagi ada topa. Saya bawa traffic light pertama melalui tahun-tahun ni tu traffic light dulu, kalau topa boleh ingat. Menteri Kejuraya Sambil dulu masa itu mungkin tahun baru mungkin 10 tahun lebih lah, baru 10 tahun lebih baru sangat. Jadi itu semua dulu satu lorong masa kita besarkan jadi 4 lorong. Jadi ini semua perubahan-perubahan hospital betul. Bukan saja politeknik, tapi ada hospital, ada jabatan kesihatan baru, dan terkini kita ada PPD baru. Terkini lagi ialah stadium dalam pembinaan, mini stadium. Itu adalah antara hasil kerja saya, kerana saya jawatan terakhir saya adalah Menteri Bertanggungjawab kepada pembangunan, peruntukan pembangunan bawah saya selaku Menteri di JPM Bertanggungjawab Ekonomi, peruntukan pembangunan bawah saya. Jadi alhamdulillah yang antara terkini lah. Mungkin Tok Pa boleh ceritakan sedikit pengalaman yang Tok Pa rasa macam selain daripada yang jam dekat Bandar Jeli tu, ataupun apa lagi pengalaman yang bila Tok Pa duduk tu Tok Pa akan macam boleh tersenyum, boleh tergelak, ataupun mungkin Tok Pa boleh macam tersentuh sendiri selain daripada pengalaman jam tadi tu? Banyak perubahan-perubahan yang berlaku ini memberi kepuasan kepada kita lah, tapi bukan itu fizikal, tapi yang penting juga semangat perpaduan. Saya bersyukur kerana dapat ke seluruh pelosok tanah air Jeli ni, ziarah banyak rumah, pergi semua masjid, surau. Itu penting juga, mana ikatan itu kalau ada kematian, kenduri zaman dulu lah, sebelum ni saya sekarang buat bukit rakyat sudah pada pencin lah. Tapi masa itu bukan saja hubungan fizikal, tapi juga perpaduan dan kerjasama kita antara jabatan. Dulu saya ada satu platform menghimpunkan ketua-ketua jabatan. Saya fungsinya dengan DO, dengan semua ketua jabatan. Kita bermesyuarat semasa ke semasa, dan ini menimbulkan semangat kekitaan yang bolehkan kita laksanakan tanggungjawab dengan pihak polis. Kita rapat dengan tentera, ada 2 kamp tentera, kita ada OCPD, ada pengarah politeknik, pengarah kampus UMK, pengetua dan ketua-ketua masyarakat. Jadi kita kerap kali berjumpa, bukan saja dalam majlis-majlis, tapi yang penting kita ada mesyuarat formal yang saya dipengurusi bersama dengan DO. Itu antara perkara yang saya masih segar ingatan saya, bagaimana kita laksanakan tanggungjawab bersama, meringankan tugas-tugas kita. Jadi bentuk fizikal politeknik ini kita nak pembangunan yang dah tersegar, tapi selain itu bagaimana kita menggemblengkan tenaga kita untuk kerja-kerja masyarakat, gotong royong, bajir umpamanya, kita bersama turun ke bawah. Jadi saya cukup gembira kerana tanpa mengira fahaman politik dan latar belakang, kita bersama-sama dalam memberikan khidmatan terbaik kepada rakyat Jeli. Okey. Jadi tadi kan Tok Pa sebut tentang hub pendidikan, politeknik, pun kaitan tentang pertanian. Mungkin Tok Pa nak bagi pendapat tentang Politeknik Jeli Kelantan dulu dan juga sekarang. Sebab seingat saya dah duduk kat sini dari 2015 dan Tok Pa pernah buat program kat sini, program bersama komuniti. Okey, pada tahun itu dan sekarang, apa pendapat Tok Pa tentang perubahan Politeknik Jeli sendiri? Pertama saya lupa tadi, kerana ketua pengarah Jabatan Politeknik dan College Community. College Community juga saya berbangga kerana saya ingat lagi kita rasmikan tahun 2007 dengan bunga apinya di Bukit Bunga. Sekarang bangunan indah tersegar Bukit Bunga. Jadi Politeknik dan College Community, kita bermula di sini dengan satu kursus. Permintaan saya masa itu ialah mengenai elektrik. Tak silap saya, SKE nama kursus itu, sejel saja, 2 tahun. Itu permulaannya. Dan permulaan pun di Kod Landas, lepas tu berpindah ke Tanah Merah. Di sini tak salah tahun 2013 berpindah di sini. Jadi saya mengikuti perancangan sebenarnya saya menjadi Menteri Pertanian Tinggi, tapi siapnya 2013, masa itu saya sudah jadi Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Jadi saya rapat, oleh kerana saya di Kelantan saya ada tanggungjawab sebagai pengurusi Majlis Tindakan Persekutuan Negeri Kelantan. Jadi saya bawa jentera yang ada di Kota Baru ke sini, dan kita kerap kali bermesyuarat. Saya turun ke bawah dengan masyarakat, gotong royong. Ini penting. Saya sentiasa menekankan bahawa kita harus memberi impak. Kita perlu pastikan bahawa
masyarakat merasai kehadiran kita. Ada politeknik, orang kampung kata, apa faedah untuk saya? Dari segi pendapatan, dari segi ilmu, itu penting sekali. Jadi harus kita mantapkan lagi hubungan dengan masyarakat. Jadi perubahan cukup ketara. Kalau politeknik jadi dulu, maknanya di Kut Lanas, Sewa Tanah Merah, 2013 di sini, ya. Sekarang ni ada asrama. Yang pertama, kita harus relevan dengan keadaan semasa. Sekarang kita cakap tentang AI, ya. Kalau kita lihat kepada plan yang sedang dirangka lah, belum lagi diumumkan oleh kerajaan, Yang Menteri belum lagi umumkan plan pendidikan tinggi untuk 2025 hingga 2035. Dalam mungkin tak tahu bulan, tapi yang penting dalam perbincangan yang saya juga terlibat, 4 mesyuarat diadakan, jawatankuasa penasihat, jawatankuasa tinggi yang difungsikan oleh Yang Hormat Menteri Pendidikan Tinggi. Antara perkara utama ialah kewalepasaran graduan, betul perlunya ada hubungan rapat industri, ya. TVET diberi perhatian, ya. Umpamanya salah satu daripada perkara utama akan beri perhatian TVET. Alhamdulillah pada masa ini kerajaan banyak beri perhatian pada TVET. Dulu pun diberi perhatian, tapi kerana mungkin COVID, mungkin perubahan dalam kerajaan yang kerap, sekarang ni dah stabil dah. Maka membolehkan kerajaan melihat lebih jauh ke hadapan. Jadi InsyaAllah apabila plan pendidikan tinggi diumumkan, saya yakin bahawa politeknik dalam konteks TVET, dalam konteks memenuhi keperluan industri, dalam konteks otomasi, robotik umpamanya, dan juga AI, ya, kecerdasan buatan, ya, AI. Ini semua saya dipahamkan pendigitalan. Saya baca amanat Datuk Ketua Pengarah di Politeknik Seberang Perai, dia disebut situ tentang pendigitalan. Sekarang ni mungkin 70%, ya, baru, tapi ke depan ni sudah pasti 100%. Jadi yang penting kita sebagai sebuah negara, kita sekarang negara kita panggil upper middle income country dari segi pendapatan, jadi high income country. Saya terlibat secara langsung dalam jawatan saya dalam kerajaan, menteri di Jabatan Perdana Menteri bertanggungjawab pada ekonomi. Jadi kita nak jadi negara berpendapatan tinggi, kita perlu kemahiran baru. Dan inilah politeknik peranan yang penting. Dan saya dipahamkan bahawa hampir separuh daripada graduan TVET ini datang daripada politeknik, daripada KPT, ya. Jadi peranan yang besar. Kalau dulu politeknik satu institusi yang penting, tapi ke depan ni bila kita nak berikan kepada masyarakat kita ilmu ataupun kemahiran baru, selari dengan tuntutan semasa, ya. Sekarang ada ChatGPT, dah sekarang smart classroom, semua dah smart dah, pertanian pun smart. Jadi pelajar sama ada dalam agrotech ataupun aquaculture ataupun elektrik, hendaklah dilengkapkan dengan kaedah baru, pembelajaran baru. Dulu kita belajar papan hitam, ya, PowerPoint, slide, ya. Sekarang dah mungkin tak relevan dah, ya. Itu kaedah baru. Maka pembelajaran pun berubah, tapi yang penting dengan penekanan kerajaan kepada TVET, ya, akhir-akhir ini, maka politeknik sudah pasti akan main peranan lebih besar. Maka itu kita harap rakyat pun akan lebih berminat untuk, ya, masuki bidang teknikal. Ini isu utama dalam negara kita, STEM, di mana kita kurang pelajar dalam bidang tertentu yang turut menjejaskan kemasukan pelajar dalam beberapa kursus. Jadi ini untuk kita menjadi negara berpendapatan tinggi, kita kena tingkatkan kemahiran, kita perlu mantapkan lagi institusi TVET, dan politeknik memainkan peranan yang cukup penting dalam memenuhi hasrat kita menjadi sebuah negara maju, insyaAllah. InsyaAllah. Dan mungkin Tok Pas sendiri mungkin boleh bagi, sebab macam kita nak katakan, dalam untuk mencapai negara maju, mencapai negara yang berpendapatan tinggi, kita perlukan, paling penting adalah sebenarnya pendidikan dan juga kemahiran. Mungkin Tok Pas boleh bagi nasihat dekat lepasan SPM, anak-anak kita yang mungkin tengah fikir lagi untuk memilih apa ataupun untuk buat apa lepas SPM. Mungkin Tok Pas ada kata semangat betapa pentingnya untuk kita relatekan pendidikan dalam kehidupan kita sebenarnya.
pertama tahniah kepada semua pelajar. Walaupun mungkin kita tidak dapat straight A's, di sini kita ada sekolah menengah sains jeli yang antara pencapaiannya baik, terbaik di Kelantan. Juga ada MRSM, kita ada sekolah menengah 5-6 sekolah menengah, sekolah menengah jeli 1, 2, sekolah menengah Kuala Bala, Batu Melintang, Alanas dan Tasmat Yaakob, Batu Gajah 6 sekolah menengah. Tahniah kepada mereka. Jadi sekarang ini, satu masa dahulu TVET ni dilihat sebagai satu sektor yang mungkin second class ya. Jadi yang pertama, dengan penekanan kepada TVET dan penumpuan kerajaan di segi peruntukan, pembinaan institusi baru, mantapkan yang sedia ada, maka kita harus ambil kesempatannya untuk belajar bukan sahaja dalam bidang akademik, ada setengah-setengah cenderung akademik, tapi TVET ni penting ya. Kalau kita lihat negara-negara seperti Germany ataupun Jepun atau Korea Selatan, China sekarang ini banyak mereka beri tekanan kepada bidang TVET. China sekarang ini gergasi dalam banyak bidang nombor 1, dalam bidang high speed rail, kereta api laju, bidang drone, bidang online business, buat kapal, banyak bidang nombor 1, dan ini dapat dicapai oleh China kerana rakyatnya yang berkemahiran. Jadi China dah jadi, bagi saya lah, negara maju lah, walaupun dia kata membangun ni, dan itu adalah kerana kemahiran yang ada. Maka Malaysia untuk menjadi sebuah negara maju ya, perlu ke arah itu juga. Yang penting majikan-majikan ya, kerajaan sentiasa menekankan gaji yang diberikan pada pelajar. Maknanya harus ada galakan peluang kerjaya. Yang pertama, gaji permulaan ya, harus timpal dengan kemahiran yang ada pada graduan politeknik dan TVET yang lain. Kerana permintaan untuk permulaan ini semakin meningkat. Jadi yang pertama, belajar kita perlu. Yang kedua, majikan juga ada peranan, masyarakat juga perlu ubah minda mereka. Dan dengan program-program publicity yang banyak ada oleh kerajaan, termasuk oleh politeknik, maka alhamdulillah sekarang ini rakyat makin sedar dan bilangan yang memohon untuk masuki TVET masuk politeknik bertambah akhir ini. Satu perkembangan yang baik, dan ini penting untuk menjadi sebuah negara maju seperti negara-negara lain yang sudah maju. Mereka, negara-negara ini mempunyai anak-anak muda yang berkemahiran tinggi, dan insyaAllah kita berharap juga berpendapatan tinggi. Ya. InsyaAllah, satu hari nanti. Saya nak petik kata-kata Tok Pa tadi, bahawa sebenarnya dalam apa jua benda, pertama kita kena usaha dulu, iaitu pendidikan. Kita lekatkan diri kita dengan pendidikan, dengan kemahiran, boleh masuk mana-mana platform politeknik dan apa jua platform yang ada. Dan kedua, majikan sendiri. Lepas kita usaha, barulah kita boleh pamerkan diri kita, promosikan diri kita. Okey Tok Pa, saya nak bawa sedikit, kita nak imbau kembali kenangan waktu mula-mula Tok Pa datang dekat Jeli ni. Apa yang Tok Pa rasa Tok Pa ingat? Ada ni je dulu dekat Jeli sebelum Tok Pa bawa semua segala informasi ini. Apa yang pertama Tok Pa ingat? Satu ialah masyarakat kampung yang indah. Satu makanan yang orang Jeli tahu, saya suka sambal pijat. Ya, saya pijat betul-betul. Yang tak ada di tempat lain lah. Yang kedua, saya dapati masa itu prestasi anak-anak cukup saya menduga ceritakanlah ya, kerana kita berdalaman ya. Yang saya ingat satu perkara yang saya buat ialah untuk memulakan program tuition Darul Falah, dan saya gembira kerana ramai graduan saya jumpa tengah jalan. Baru ni saya dalam penerbangan nak ke Kuala Lumpur, berjumpa dengan seorang farmasis bertugas di Kota Kinabalu, datang kepada saya, seorang wanita, saya alumni Darul Falah. Jadi untuk makluman, lebih 5,000 yang dalam tempoh 20 tahun di rumah saya tuition percuma bahasa Inggeris ya, dan ramai berjaya alhamdulillah. Ini antara dua perkara yang tapi ya, kalau makanan ni masih ada lagi Kak Mun nama dia. Dekat mana tu Tok Pa? Jalan ke Sungai Rual. Dia rumah dia jadi seberang, dia buka kedai ya. Dia antara orang yang mempopularkan di kampung adalah kampung Duri, memang ada kalau mana-mana. Saya datang ke Jeli, kadang-kadang setengah-setengah saudara-saudara kita ni
bagi saya tak payahlah untuk buat Kuala Lumpur sebab satu perkara yang kita buat bekal kita panggil satu perkara yang sukar sukar untuk salupakan lah dengan keikhlasan orang kampung, dengan hubungan. Alhamdulillah saya bersyukur dapat menyumbang bukan saja kepada kemajuan diri tapi membina kasih sayang silaturahim, gotong royong, semangat itu juga satu perkara yang penting juga ya. Okey. Saya sebagai teping saya sangat tersentuh sebenarnya. Ini saya promosi Sungai Pijat lah. Ya, itu kata. Dan juga kedai Kak Mun tadi tu. Mungkin kita pegang-pegang kena cari kat mana kedai Kak Mun tu dan Kak Mun tu jual apa sebenarnya. Yang mungkin sebelah kiri. Sebelah kiri. Masuk ke Jalan Sungai Ruai, Kampung Orang Seri. Dan satu lagi saya masih rapat lagi dengan Orang Seri. Setiap kali saya datang hampir saya akan masuk ke Kampung Orang Seri kerana saya masih membantu mereka dalam projek-projek pembangunan sosioekonomi di kampung Orang Seri Sungai Ruai. Okey. Dan untuk kalau Kak Mun dengar ni, kita akan serang Kak Mun kena get ready lah untuk standby dengan makanan semua tu. Okey, Tok Pa kita pun tahu tadi kita katakan macam Tok Pa dekat dengan masyarakat kan, selain daripada makanan, mungkin apa budaya ataupun jeli ni yang dekat sangat dengan Tok Pa? Dekat lagi. Banyak kali dekat. Ya, saya pasal walaupun saya ni orang luar maknanya bukan senang saya nak bersama masyarakat. Biasalah kalau Kelantan ni satu kalau Kelantan dengan Perak satu lagi kalau luar kawasan saya bukan orang jeli kan. Jadi saya alhamdulillah bersyukur kerana dalam tempoh bukan lama sangatnya bolehkan saya sebati dengan masyarakat jeli ni dan saya dikenali walaupun Zasa Bacut dikenali kata-kata sebagai orang jeli lah. Jadi ini satu perkara yang saya amat menghargainya. Jadi transformasi yang kita daripada kampung tidak ada institusi politeknik dan lain-lain ini satu bukan senang jadi sejarah perjuangan saya bermula ialah 36 tahun yang lalu sampailah akhir ini saya dapat menyumbang yang terkini ialah mini stadium lah. Itu antara sentuhan yang daripada Giat Mara tahun 93-94 lepas tu college community 207 politeknik UMK jadi sekarang ni IPD pejabat pendidikan daerah PPD hospital jadi alhamdulillah ini semua satu perkara yang kenangan manis untuk saya dan yang penting itu bukan kerja saya seorang tapi bersama pemimpin kita di Kuala Lumpur, masyarakat setempat, jabatan-jabatan kerajaan di Kuala Lumpur dan Jeli juga jadi bukan usaha seorang saya tetapi hasil daripada gabungan tenaga dan perjuangan kita semua. Ini semua adalah untuk faedah masyarakat Jeli dan saya tahu bahawa ramai orang Jeli memang merasai perubahan-perubahan khususnya anak muda anak muda. Saya jumpa kadang-kadang anggota tentera pencen pernah bertugas di sini dulu tempat gym tertendang komunis di sini tapi mereka datang khususnya mereka yang lama tak datang di sini mereka amat merasai perubahan ketara yang berlaku di sinilah. Ini semua yang penting ialah bukan saja kebendaan tetapi di segi rohaninya dapat membawa perubahan kepada masyarakat yang dulunya tempat jin bertendang tapi alhamdulillah saya berjumpa dengan seorang pemandu kereta sewa ni beliau selalu bagi tahu saya dulu kalau di Kota Baru 30 tahun dahulu kalau tanya nak orang Jeli tak mau jadi begitulah betapa rendahnya pandangan beberapa orang Kota Baru darat ulu lah betul. Ini selalu diceritakan oleh pemandu kereta sewa pada saya lah bagaimana bagi dia selaku seorang luar perubahan sekarang dia suka Jeli ada durian ada tempat-tempat pelancongan ada institusi pendidikan banyak perubahan berlaku alhamdulillah. Sudah pasti tidak mencukupi tapi saya sudah pencen dah dan saya mendoakan semoga Jeli akan terus dibangunkan. Saya mendoakan semoga masyarakat Jeli akan terus menikmati faedah-faedah yang telah
dibawa oleh pelbagai pihak lah, sehingga sampai ke hari ini. Ya, sampai mengubah hidup mereka dan persepsi dan kualiti hidup yang lebih baik dengan masjid-masjid yang lebih selesa, surau-surau, jalan-jalan. Tak sempurna, tapi banyak perubahan sudah berlaku. Jauh lagi baik sebenarnya. Kalau Ani kampung mana? Saya orang Tapah, Perak. Perak macam mana Tapah dengan Jeli? Tapah dengan Jeli, okey, pertama kali selain daripada driver taksi tu, saya pun nak kongsi jugalah, saya dapat surat tu saya ketah. Jeli ni 2015 saya pun takut nak datang, tapi sekarang saya berkatakan saya jatuh cinta lah dengan Jeli. Tak duduk kat Jeli. Dulu pernah kalau datang ke Jeli penjawab awam, duduk 3-4 hari nak tukar lah. Ya, betul. Sekarang ni ada taman, ada lagi lah yang nak tukar-tukar tu, tapi tidak seperti dahulu. Tapah pun saya banyak kali ke sana, saya kenangan manis, saya banyak membantu satu perkampungan orang asli, Rata Kinjang, di sana Eko Pelancongan. Saya berbangga dengan kejayaan Rata Kinjang, perkampungan orang asli yang telah mampu untuk menambah pendapatan mereka. Ada ditubuhkan koperasi, 27 orang bekerja dalam koperasi untuk menjaga kawasan ekopelancongan tersebut, dan saya cukup bangga dengan kejayaan Datin Kinjang tak jauh dari kampungan di belah di Tapah. Ya, betul. Okey. Tok Pa, kita nak tanya sikit pada pendapat Tok Pa lah kan, apa impact Politeknik Jeli ini kepada masyarakat Jeli, amnya dan khususnya kepada pertanian dalam Malaysia? Apa dia punya impact penubuhan Politeknik Jeli Kelantan ini? Yang pertama, bidang pertanian, bidang yang penting. Mana negara perlu pastikan sektor pertaniannya berkembang baik, pesat, dan kalau boleh kita nak cukup dengan SSL, self-sufficiency level ni, satu patulah. Sekarang ni ayam je dan telur, lain-lain tak cukup mereka. Jadi peranan Politeknik Jeli cukup besar dalam konteks dasar negara, keterjaminan makanan. Dan di sini mungkin aquaculture lah dengan agrotech. Agrotech ini juga satu bidang yang baru, yang cepat berkembang. Saya rasa perlu kita lihat bagaimana agrotech di sini boleh dibawa pada orang kampung di sini. Jadi malangnya kita tak ada tanaman kawasan luas di Jeli ni. Kalau dibaca ada tanaman lembu. Di sini satu kawasan yang luas di Kuala Bala. Ada 90 orang yang terlibat di sana, 3 tanaman. Tembikai, labu dan jagung. Jadi saya dulu banyak bantu mereka, dan kadang-kadang baru ni satu masa tu harga ladang ialah RM2.30, ujung-ujung 60 sen. Jadi kos itu 80 sen. Jadi itu masalah pasaran. Tapi yang penting pertanian, saya terlibat banyak pertanian selaku Menteri Pertanian. Sekarang saya bantu orang asli, saya banyak bagi motivasi pada petani-petani di Kuala Bala. Dan umumnya kalau kita ambil 2-3 tahun, mereka pendapatan bukan lumayan tapi boleh. Cumanya dalam setahun tu oleh kerana perubahan iklim ni, banjir 3-4 kali. Jadi masalah di Jeli ni ialah tanah pertanian tu tak banyak. Oleh itu kalau boleh kita cari kaedah-kaedah yang smart agriculture ni, pertanian pintar, umpamanya aquaculture. Berdekatan dengan Politeknik ini, dulu ada satu pengusaha di Lakota. Beliau jalan Malaysia, jalan Malaysia tu ke dalam, jalan Malaysia tak jauh dari sini, jalan sebelah sini. Ada saya lupa namanya, tapi 10 tahun beliau merupakan pengusaha yang membekal benih haruan dan beberapa keli dan lain-lain yang ternama. Jadi kalau boleh kita kembangkan kembali Jeli sebagai pusat pembenihan dan memperkenalkan pertanian pintar. Jadi itu cara yang saya lah, impak. Yang impak Politeknik ni ialah kita tahu pelajar di sini bukan semua orang Jeli. Malah pelajar Jeli tak ramai. Ada Sabah, Sarawak, ada Pahang, kata-kata kan. Jadi kalau boleh kita dekatkan lagi dengan masyarakat dengan perkenalkan pertanian pintar, khususnya dalam bidang aquaculture, kerana di sini tak banyak tanah untuk pertanian, kecuali Kuala Bala, beberapa tempat lah. Ada kawasan padi di Batu Gajah, di Lawang, Luar Bongor, tapi tak banyak kawasan padi. Jadi itu cadangan saya lah, impaknya
akuakultur, satu bidang yang digalak oleh kerajaan, belum tercapai sepenuhnya. Ada satu graduan college community Pura, Hanif namanya, Kampung Lakota. Ya, saya pernah melawat tempat dia. Jadi beliau seorang contoh usahawan jaya, dan kita kena bidang akuarium ini juga satu bidang yang semakin diceburi dalam Malaysia. Jadi kita kena pasti bidang-bidang baru ini, dan saya yakin bahawa kita dapat berimpak yang lebih besar. Jadi yang penting bagi saya lah, saya cakap terus terang, kita pastikan kehadiran kita dirasai oleh penduduk Jeli. Satu ialah kerja masyarakat bersama mereka, gotong royong. Yang kedua, kalau kita boleh buat sesuatu yang boleh menambah pendapatan kita. Umpamanya kalau kita masuk kawasan orang asli, kita galakkan. Saya bagi contoh orang asli, kita buat projek lah, yang saya ingat Tendakan Keli. Umpamanya saya cuba galakkan di Bukit Jering, akuakultur. Tetapi yang masalah kitanya lah, daya tahan tu satu musim habis selesai. Jadi macam mana nak pastikan dia berterusan, ada keselamatan, dan bukan saja berterusan tetapi mendapat peluangan yang baik, menjadikan ia sebagai satu sumber pendapatan tambahan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi lah saya cadangkan supaya biar pastikan kehadiran kita dirasai. Caranya ialah kerja-kerja khidmat masyarakat. Yang kedua, mengambil sebagai menjadi mentor kepada petani-petani yang ada. Dulu ada seorang tu sudah mungkin dah 15 tahun tutup di dalam Malaysia, pusat pembenihan, pembenihan untuk beberapa jenis ikan darat kita panggil. Ikan darat, betul. Dan mungkin Tok Pa, kalau kita nak kongsikan sini, kami dah lahirkan, sebab kami dah buat operasi dalam dua bidang utama dalam 10 tahun, dan mungkin kita boleh kongsikan pendapatan yang paling tinggi alumni kami dalam bidang pertanian hampir mencecah 40,000, dan sini kita boleh simpulkan untuk yang Tok Pa katakan tadi, kena ada knowledge, kena ada kemahiran, smart farming. Sebenarnya semua itu ada di Politeknik Jeli dan kita memang sediakan. Yang penting kita pastikan, kita kena pasti kita tahu siapa ni, dan kita bawa ke sini bagi motivasi, supaya satu untuk menggalakkan anak-anak muda. Pertanian ni di padi umpamanya, purata usia tu mungkin 50 tahun, 60 tahun. Tak ramai anak muda terlibat dalam. Jadi yang pertama, kalau ikon-ikon, tokoh-tokoh yang 40,000 sebulan, alhamdulillah, kita boleh bawa ke himpunkan anak muda. Yang pertama untuk mempopularkan bidang ini. Yang keduanya untuk menggalakkan menjadi usahawan. Jadi tak cukup dengan 5-6 orang yang mendapat pendapatan yang tinggi. Kita pastikan bahawa semakin ramai anak-anak itu, kerana kita tak mahu semuanya berhijrah ke bandar, ke Pulau Pinang, Kuala Lumpur, Johor, sebahagian tinggal di sini. Dan pertanian, selain pelancongan dan potensi di Jeli ada, pertanian juga, akuakultur, satu potensi yang besar. Jadi kalau diwujudkan lebih banyak lagi peluang pekerjaan dan perniagaan di sini, sudah pasti mereka akan tinggal di kampung lah, tidak berhijrah. Yang hijrah tu ada, bukan kita nak sekat, tetapi nanti kampung tu nanti tak ada langsung anak muda, semua berhijrah. Ini memberi gambaran yang kurang baik kepada Jeli. Ya, betul. Jadi kita pun dah hampir ke penghujungnya. Apa yang kita boleh rekapkan hari ini, pertama adalah kita perlukan anak muda yang berpengetahuan, anak muda yang berkemahiran, dan merupakan Jeli merupakan salah satu platform ataupun Politeknik Jeli Kelantan, satu platform yang kita berdapat dua benda tu. Dan Jeli sendiri pun dia ada kawasan yang untuk dibangunkan. Sebab kita Tok Pa, jangan semua keluar, kita bahagi separuh-separuh. Separuh juga kampung, separuh pergi bandar. Supaya nanti kita boleh saling membantu dan kita panggil kat sini, kita complement each other. Dan sebenarnya Tok Pa, kami di Politeknik Kelantan sangat bertuah dan bersyukur. Saya rasa momen ni momen yang sangat terbaik untuk kami dan kami sangat terharu, dan saya rasa perkongsian kita hari ini mungkin tak dikongsikan dekat mana-mana platform media cetak atau media elektronik. Dan semua warga Jeli dan semua yang menonton di TikTok, di Facebook, saya rasa banyak input yang kita boleh dapat, banyak inspirasi yang boleh kita cedok, banyak ilham yang boleh kita ambil. Kisah Jeli bukan sekadar tentang pembinaan fizikal, tapi pembinaan semangat, identiti dan masa depan. Dan dari sebuah daerah sunyi, ini satu simbol harapan. Dan semoga episod kali ini juga memberikan inspirasi bahawa perubahan itu mungkin bila ada pemimpin yang percaya, bila ada rakyat yang bersama, maka segala-galanya akan jadi. Dan dari Jalan Merah ke Jalan Tar, dari dusun ke pusat
pembangunan. Dan sememangnya apa jua yang Tok Pa kongsikan tadi merupakan hasil titik peluh ataupun usaha Tok Pa dalam 20 tahun sebelum ini. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi titik tolak kepada untuk generasi akan datang. Terima kasih lagi Tok Pa kerana sudi bersama kami di Polda Jeli. Lepas ni kita akan bawa Tok Pa pergi makan rock melon. Kemas ringkasan ini. Tanya tu ucapkan. Kali pertama saya buat podcast. Terima kasih kepada saudara pengarah Zamri kerana jemput saya juga saudara Ketua Pengarah Datuk Zahri, seluruh warga Politeknik di Malaysia 36 semuanya. Saya berbangga melihat masa saya tak banyak. Saya Ketua Pengarahnya Datuk Amran, yang Datuk Imran, Datuk Pengarah. Saya ingat lagi sosok tubuhnya. Maka masa itu komiti Politeknik kecil saja, sekarang besar. Alhamdulillah saya berbangga melihat apa yang bidang tugas saya satu masa dahulu sekarang menjadi satu bidang yang cukup penting bagi negara. Yang pertama, TVET beri perhatian yang utama oleh kerajaan. Yang kedua, dalam konteks masa hadapan, kecerdasan buatan, digital, robotik semuanya. Maka saya gembira melihat Politeknik memang seiring dengan matlamat kita untuk menjadi sebuah negara maju. InsyaAllah tahniah kita ucapkan kepada seluruh warga Politeknik Jeli. Mudah-mudahan Politeknik Jeli akan terus menyumbang bukan saja kepada masyarakat Jeli, malah Kelantan dan Malaysia dalam konteks untuk mengangkat martabat bangsa dan negara kita selaras dengan konsep Malaysia Madani dan perjuangan kita untuk menyediakan taraf hidup yang lebih selesa, seluruh yang harmoni, yang inklusif, dan yang lestari kepada rakyat Malaysia. Terima kasih sekali lagi pengarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terima kasihlah tanya pada Anim, cukup kemas ringkasan tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga pembangunan bukan sekadar bangunan tapi tentang jiwa, harapan dan usaha yang tak putus. Kita jumpa lagi dalam podcast Bemo Tahu episod akan datang bersama tokoh yang lain juga. Sekian, terima kasih.